Nama saya Suzana tapi Mazna and gang panggil saya Kak Putri, panggil Putri lah. Okay. And then I makan satu secet je Cik Zaidi bagi semalam, yang 10 orang meeting tu kan. And then I makan, firstly I makan tu, yalah kan I cakap manis sangat kan. Lepas tu I rasa macam tersedakkan apa tu pun ya juga. Jadi I memang tak suka manis. Okay, I memang tak berapa suka manis. Memang jak anak dara lah, memang budak lagi, memang I tak suka manis-manis. I suka minum air kosong je. And then bila I dah makan Nutrika, and then I rasa tau dia punya result kita dapat agak segera lah. Hari yang time yang I makan tu, I dapat rasa firstly dekat lutut I tau berdenyut-denyut. Okey. Denyut-denyut. I rasa ni dah mula ada apa kata orang tu? Dah ada tindak balas lah kan. And then bila I dah rasa tu dia slowly rasa macam kurang, kaki sebab I jatuh asal dia 2 bulan sudah. And then bila I dah rasa tu, hari-hari memang I sebelum makan ni memang berdenyut tiap malam. I tak tahan, tak boleh nak tidur tau, renyah kaki tu. Sebab sebelah je, dari pinggul sampai ke tapak kaki sebelah kanan. Sebab I terjatuh asal dia. And then bila I dah makan ni, bila tu I dah rasa tau feedback dia memang cepat lah. Agak ketara juga. And then malam tu nak tidur, Mazna, I punya kaki dah ada kurang sakit lah. Kata selalu tu dia berdenyut-denyut. Memang tak boleh nak kata apalah, memang berdenyut-denyut sakit dia. Tak tahu nak cakap macam mana, renyah. Lepas tu bila I dah ni bila I dah rasa tu, I cakap dengan Mazna tu, itu dah okey lah kata Mazna. Dah ada feedback lah rasanya, kata dia. Itulah I rasa pun sama kot. Sebab before I tak rasa macam ni. I akan rasa macam seakan-akan kejang kaki tu tahu, sebab sakit dia. Tapi alhamdulillah, kalau tak I jalan tengkot tau. Ni hari ni you tengok I boleh jalan okey kan. Alhamdulillah. Betul cakap. Memang I join hari ni juga. InsyaAllah. Kita sama-sama buat untuk berenang tak? InsyaAllah. Kita buat sebenarang. InsyaAllah. Acik tunggu